Okay, ringkas tolong. Untuk projek tu lah, projek kita tu, saya rasa lah bagus kita mula infografik dulu. Letaknya kita boleh bincang siapa yang bentang dulu untuk setiap bahagian. Ha? Wala. Kita kena belah kan infografik tu. Kan kita nak buat dalam digital. Pola tu kamu dia macam perbuatan kamu buat ataupun kamu lakukan itu kata kerja dalam dialek Sarawak. Maksudnya kita buat dulu desain tu baru kita buat infografi. Oh, cakap lah. Aku tak faham. Okey. Kalau macam tu saya nak kita tes dulu lah. So apa-apa nanti kamu orang berbiar dulu lah. Kalau semua ke? Bukan tadi kau okey? Aku ada ubat ni, kau nak tak? Kan mual tu bukan sakit perut. Lawyer tu maksud dia bersembang. Kalau tak pun bercakap. Bukan je yang rasa nak muntah je. Oh, aku ingatlah dia sakit tadi. Tak apalah, kita sambung. Apa yang kita nak bincang tadi? Apa tu bincangkan benda ni? Untuk assignment ni, Situasi tadi berlaku gangguan dalam proses komunikasi, khususnya pada tahap menyahkot, iaitu decoding. Secara asasnya, penghantar akan encoding, iaitu mengekod message, dan penerima akan decoding, iaitu menyahkot message. Namun, komunikasi yang berkesan hanya akan berlaku apabila kedua-dua penerima dan penghantar mempunyai dialek yang sama ataupun kod yang sama. Disebabkan tiada persamaan ini, pelajar Semenanjung salah membuat inferen terhadap perkataan lawyer dan pola mengikut pemahaman terhad mereka, lalu mencetuskan salah faham. Tangga lo acah ya. Aduh, student NPK buat acah. Acah yang mana kat sebelah tangga tu? Tak nampak pun. aduh, bukan tangga ya. Tangga tu maksudnya lihat, mesti tengok. Bukan tangga yang untuk orang naik-naik tu. Oh, faham. Aku dah tangga dah acah tu tadi. Betul lah ya. Tangga acah. Tangga. Betul lah buat. Sekejap. Ingat aku lah. Malam semalam aku ada pergi pasar malam Semahan. Pasal aku tangga-tangga tak ada Asia. Lawali je semua tunggu. Perasan ke? Mana ada, tapi terima kasih lah puji kami cantik malam tu. Kami pakai biasa-biasa. Kau kan lawa dalam bahasa Sarawak tu sombong. Maksud kawan saya ni tadi dia cakap kenapa tak tegur kita orang semalam, kenapa sombong tak tegur kita orang semalam. Ya, kan kena dipuji tadi. Tak adalah, semalam kita orang nak beli ayam gunting dekat pasar tu. Paling ramai orang, tak perasan ada korang semalam. Boleh lah kalau macam tu. Nanti lain kali kita ajak sama-sama kita pergi sama-sama. Jom. Peristiwa di acak ini membuktikan beberapa prinsip penting komunikasi lisan. Yang pertama, perkataan bersifat sama-sama kerana boleh membawa banyak makna. Yang kedua, ia bersifat arbitrary, iaitu bermaksud tiada berkaitan logik antara perkataan seperti tangga ataupun lawa dengan maksud sebenar dialek Sarawak. Hal ini membuktikan bahawa kata-kata terikat dengan budaya. Dengan erti kata lain, words are cultural. Kita gagal faham kerana setiap individu mempunyai kerangka rujukan yang berbeza. Jelaslah makna sebenar pada manusia, bukanlah pada perkataan itu sendiri. Ada macam jelek lah. Saya punya tape tu habis sikit. Apa tu? Maksud saya ada bawah cantik. Oh, bawa acah. Bagi tahu lah, sabar. Kau bilang aku tidak lah.
Ha? Kau? Kau tahu apa pula? Ni mesti dia Sarawak lagi kan? Kau ya. Maksud tengah. Yalah. So saya takut dia gara-gara so kau tak tegur lagi kan? Oh, santai. Kami tahu. Ikutlah kita. Indah. Okay. Aku cuba cakap dialek Sarawak. Indah tu pula kan? Tahu. Tapi pandai kalau bahasa Sarawak. Kan indah tu bukan sini, bukan maksudnya cantik, tapi maksudnya pula. Saya, dia tu pula. Oh, faham. Sekejap. Bagi aku cuba buat korang ni. Lepas kita pola kerja ni, kita loyal dulu dengan kita lepas ni. Kita nak temu Sarawak. Aku pun nak cuba juga. Nasri, kau jangan kau sangat kalau salah buat part aku nanti. Nanti aku tanggal nota sampai aku faham. Dan pelajar Semenanjung menggunakan dialek Sarawak ialah usaha murni untuk menguruskan salah faham. Mereka mula peka terhadap maksud yang tersasar dan bertanya untuk mendapatkan penjelasan. Kerana bekerjasama dalam kumpulan kecil demi mencapai maklumat bersama, ini merupakan bentuk komunikasi mendatar iaitu lateral communication antara rakan setaraf. Dari sudut hubungan interpersonal, mereka kini beralih ke peringkat penglibatan iaitu involvement stage. Di fasa ini, rasa kebersamaan iaitu mutuality mula berkembang melalui eksperimen budaya secara santai. Dengan adanya empati, komunikasi mereka bukan sahaja berkesan, malah mengukuhkan lagi tali persahabatan.